Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari penonton-penonton dan setia Wanita hari ini. Terima kasih bersama kami tengah hari ini, dan seperti mana yang kami dah war-warkan semalam, hari ini kita akan makan-makan. Apa menunya? Teruskan bersama kami kerana kami akan kongsikan sesuatu yang menarik untuk anda. Okey, kalau kita cakap tentang makan ni kan Fahrin, pastinya ia antara perkara yang kadang-kadang makanan ni dia akan mengingatkan kita kepada seseorang, mengingatkan kita kepada nostalgia ataupun memori. Setuju. Dan makanan juga sebenarnya yang akan boleh merapatkan hubungan kita. Contohlah kan, macam Fahrin, pagi-pagi Adina dah buatkan breakfast. Oh ya. Macam tahu je. Kemudian kalau kita lihat ibu, kadang-kadang kan sebelum anak-anak nak pergi ke sekolah dan sebagainya, air tangan ibu yang disediakan itulah antara yang menjadi pengikat kasih sayang dan juga merapatkan lagi hubungan sesama kita. Dan sebenarnya kalau kita dengar juga kata pepatah tu, kalau kata nak ambil, nak pikat hati suami itu, Awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat, dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Ini adalah sistem amaran percubaan yang dipaparkan di TV Anda buat kali pertama. Sistem ini akan memberi amaran kepada Anda seperti banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung, dan beberapa bencana lain. Sistem ini juga akan memberi isyarat amaran sekiranya berlaku penculikan budak, kanak-kanak hilang, dan sebagainya. Selain itu, tulisan berwarna merah merangkumi bencana. Warna kuning, ancaman keselamatan. Warna biru, kecemasan awam. Dan warna kelabu, cuaca buruk. Sistem ini akan dikendali di setiap negeri di Malaysia mulai 3 Mei 2025 sekiranya berlaku sebarang kecemasan di tempat Anda. Sistem ini akan dipaparkan mengikut kawasan yang berlaku kecemasan. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini, dan ini dia antara menu kegemaran ramai dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan kalau cakap tentang asam pedas ni Fahrin kan, mungkin ramai juga yang dah terliur ataupun ia mungkin boleh juga menjadi menu pembuka selera. Tetapi biasanya asam pedas yang kita tahu, yang kita biasa makan adalah yang merah. Tapi kali ini kamu bawakan asam pedas hijau tulang rusuk. Macam tulang rusuk atau tambah sendiri Tapi lain bukan tulang. Tulang. Dia tambah sedap pula. Tulang rusuk tu pelengkap tulang rusuk awak tengah tengok kat TV sekarang ni. Okey, kita nak kongsikan